Okay, semua let, tenang-tenang. Korang dah tengok tajuk video aku kan? Mesti korang dah tahu apa yang aku nak sembang dalam video ni. Siapa-siapa yang dah tahu tu dah tahulah yang aku ada post hari tu pasal plan aku untuk channel ni. Aku tak naklah sembang lama-lama sangat, takut korang bosan. Jangan risau, macam biasa aku buat pendek je video. Plan aku ni bukanlah datang daripada aku duduk atas kursi lepas tu aku renung atas meja. Tak, plan ni macam datang secara random. Kau bayangkan aku hampir saja nak tidur, tiba-tiba idea tu datang. Guess what? Aku tak boleh tidur lepas tu. So, disebabkan aku tak nak mensia-siakan tidur aku malam tu, aku akan teruskan plan ni dalam channel aku. Okay, let's go. Plan pertama, cerita pengalaman hidup aku. Plan pertama ni, aku akan ceritakan pada korang tentang hidup aku. Sebagai contoh, momen-momen aku tak boleh lupa ke, momen-momen aku menyesal seumur hidup ke. Lebih kurang macam tu lah. Okay, next. Plan kedua pula, lawak pendek. Ya, aku tahu aku dah lama dah buat video lawak pendek ni. Tapi yang lainnya adalah, aku nak buat setiap karakter dalam lawak pendek tu ada development karakter. Dia macam, setiap episod berbeza-beza kisah dia. Tapi setiap karakter tu, dia berkembang. Kau dah faham kan? Plan ketiga ni aku susah sikit nak bagi tahu sebab takut tiba-tiba tak sempat nak siap. Tapi bila aku fikir balik, InsyaAllah aku akan cuba yang terbaik. Plan ketiga, short story. Yap, seperti mana nama plan dia ni, aku akan buat satu cerita short story dalam video ku. Watak dalam short story ni aku akan ambilkan watak daripada lawak pendek ataupun watak baru khas untuk short story. Dalam short story ni aku akan buat setiap video short story tu ada kisah diorang tersendiri. Maknanya satu short story tu kisah dia habis macam tu je. Tapi contoh, kalau short story tu ramai orang minta sequel, insyaAllah aku akan buat episod ataupun spin-off. Okay, plan keempat. Itu je. Apa? 3 je lah. Nak buat banyak-banyak buat apa? Kau dah bukan like pun, bukan subscribe pun, komen pun tak, video tak tengok sampai habis. Okay semua, walaupun video hanya 2 minit lebih saja, tapi untuk nak siapkan video ni dalam 1 tahun. Sebab aku sibuk dengan assignment, aku sibuk dengan college aku sibuk lah. Tapi tak apa, aku akan teruskan juga dengan video-video akan datang. Dan jika sokongan korang ada, aku akan teruskan plan-plan ni, okay? Okay, thank you kepada semua yang dah subscribe, yang dah tengok sampai habis video ni dan yang like, okay? Thank you very much. Jumpa di video akan datang, insyaAllah.